Kami berada di mana Doktor? Kintan Riverfront pula. Kuantan Riverfront. Kuantan. Sungai Ingat. Kuantannya insyaAllah. Okey. Hmm. Dengan Cik Ziad, dengan Dr. Umar. Soalan dia, apa beza emas 916 dengan emas 999? Okey, baik. Zakiah Anas tiba. Okey. So ini adalah basic ilmu simpanan emas ya. Sebelum kita beli emas, kita mesti tahu apa beza emas 99 dengan emas 916. So basically emas 999 ialah gold bar dengan dinar. Yang ketulinannya ialah 99.9% lah. Which is ketulinan emas yang paling tinggi. Dan emas ni sangat sesuai untuk dijadikan simpanan dan pelaburan. Dan setiap kali kita dapat emas 999 ni, kita sebenarnya alihkan kekayaan kita dalam bentuk emas fizikal lah. Which is sangat sesuai untuk simpanan jangka masa panjang. Tapi kelemahan emas yang gold bar dengan dinar ni, dia mudah diubah bentuknya. Macam kalau gold bar tu, kalau kita apply tekanan yang cukup, dia boleh bengkok. Jadi dia sesuai untuk simpan nilai, tapi tak sesuai untuk dijadikan barang perhiasan ataupun kemas. Kita nombor satu. Nombor dua, emas 916 tu ialah contohnya macam emas cincin, emas gelang, emas rantai. Itu kita ada bagel juga. Atau ada perhiasan emas ni, saya tak tahu nama dia apa. Basically dia punya kandungan emas tu ialah 91.6%. Dan apa lagi kandungannya 8.4% tu, itu adalah jenis logam besi yang lain lah selain pada emas. Dan fungsinya adalah untuk kekalkan struktur bentuk emas tu dalam bentuk asal dia tanpa diubah walaupun cuba dibengkok ataupun jatuh berkali-kali. Jadi dia lagi senang dan lagi sesuai untuk dijadikan sebagai nama dia barang perhiasan. Tapi untuk emas 999 ni, dia spread dia rendah, 6 hingga 9% sajalah. Jadi untuk kita untung dengan simpanan emas yang gold bar dengan dinar tu sekejap je. Tapi kalau emas 916, spread dia tinggi, 25 sampai 40%. Jadi untuk kita dapat untung tu lambatlah dengan kenaikan harga emas 10% setahun. Jadi kalau nak kaya dengan emas, simpan gold bar dengan dinar. Kalau nak berhias bagi kaum wanita, boleh beli emas 916. Okay.